Bagi aku lah Forest City ni cantik. Cuma sikit lagi. Oi, sumpah. Hai gang, welcome back to Muan Mukbang channel. So hari ni kita nak buat apa? Hari ni aku nak berjalan dekat Forest City. Adakah banda ni betul berhantu ataupun tak? Sebenarnya aku duduk kat kawasan sini je. So saja nak tengok lah dekat Forest City ni apa yang ada sekarang. Okay, yang depan tu kau boleh tengok tu lah Forest City. Besar kan, sebanyak bangunan. Dan bawah ni, yang kau tengok bawah tu adalah kawasan kampung aku. Aku duduk kat kawasan sini lah. So sebenarnya kalau nak ikutkan dekat je nak pergi Forest City. Tapi kalau nak, sekarang kita nak pergi Forest City kena pusing jauh lah. Kena ikut jalan highway. So inilah Forest City. Alright gang, dah sampai dekat Forest City. Ni depan tu Forest City lah. So ramai kata kat sini banda-bantu, tapi sebenarnya tak puas aku rasa sebab dah makin lama, dah makin ramai orang duduk kat sini. So boleh tengok besar, dia ada dua tempat. Forest City ada dua, satu Forest City Gizzard, satu lagi Forest City Golf. Hari ni aku nak pergi ke Forest City Gizzard. Okay, aku dah sampai dekat Forest City. So, jadi kita akan masuk lah punya bangunan yang pertama tu. Kita tengok apa yang ada and kita akan keluar. Kita akan lepak dekat luar dan kita akan tengok apa yang ada kat luar. So, stay tune lah. So, kita masuk dah kat dalam. Wangi bau dia. Dan dekat bahagian luar dia, Forest City Waterpark. Lalu hujung minggu ramai orang. Tapi kan hari ni hari weekend, hari Isnin, so tak ramai. Okay, dekat waterpark ni kalau korang nak berenang, kena bayar lah. Dia ada harga dia. So tengok kolam dia. Tak dekat. Kena bayar kalau nak berenang kat sini. Ni pun kena masuk, kena bayar kalau nak masuk. Tempat mandian aku rasa. Tu. Yang belah depan yang kau tengok ni, tu Singapura. Ya betul, Forest City ni betul-betul dekat dengan Singapura. Berhadapan dengan Singapura. So, tengok. Tu adalah Singapura. Dan kalau kau nak makan kat sini pun boleh, sebab kat sini ada Maggi Brown. Sebab sini ada Maggi Brown, Mitsui. So aku berjalan ni sebenarnya hari Isnin. Hari Isnin kebiasaan tak ramai orang lah datang sini. So memang agak kosong lah. Kalau macam hari Ahad ataupun hari Sabtu, akan ada ramai pelancong datang, dia akan berenang dekat depan sana lah. Dekat kolam yang aku tunjuk tadi. So sekarang memang santai lah, hari Isnin kosong tu. Memang kalau kau nak kesunyian ataupun nak healing-healing tanpa diganggu oleh sesiapa, boleh datang dekat Forest City ni untuk cicil. Okay, sana pun ada kafe aku rasa. Tapi kita jalan kat luar dulu, nanti petang sikit ataupun lepas kita habis jalan ni baru kita masuk dalam. Tu tempat ni sejuk je. Tu kalau kawan out boleh lah kat situ. Dekat tangga tu. Tempat tu biasa akan ada orang duduk ambil gambar lah. So memang luas sebenarnya tempat Forest City ni. Tengok, daripada tempat tadi kita masuk sampai sini memang agak jauh. Dia boleh basah ketiak kalau jalan. Tapi memang kata kalau nak chill, nak tenang-tenang, boleh datang sini.
Kalau tempat ni sebenarnya malam nanti dia akan berlampu. So kalau kau nak ambil gambar kat sini pun boleh. Dia akan cantik lah. Dia akan ada lampu kat sini. Tengok kalau kau nampak dia ada tu lah, macam orang kata LED. So malam nanti sini akan berlampu lah. Memang cantik lah kalau ambil gambar kat sini. Okay, yang kat depan korang ni dia adalah kawasan hotel. Ni sebenarnya hotel. Tengok. Ada kolam, cantik lah. And dekat sini adalah tempat untuk diorang sewa perkahwinan. Kalau siapa nak kahwin kat sini boleh lah. Boleh sewa kat sini. Tapi yang buat-buat untuk orang yang bukan Islam aku rasa. Ada burung parti. Cantik lah. Tengok, ni semua kawasan hotel ni. Okay, yang ni aku cakap hotel ni kan. Yang ni kan. Depan tu tempat kahwin ni kan. Ni nama dia Holic Hotel. Okay, so hotel masih aktif lah. Tapi mahal aku rasa. So kalau kau nak try tidur hotel kat sini, pergilah datang. Okay, nampak kan ni Holic Hotel. Cantik lah. Di bawah ni. So kat sini tempat yang korang boleh santai-santai. Nak makan, berkelah pun boleh kat sini. So kalau sekadar nak lepak je ataupun nak bersantai dengan keluarga, boleh ada datang hari Sabtu atau Ahad dekat sini. Boleh bawa bekal, makanan, berkelah kat sini. So sekejap lagi kita akan pergi ke dalam. Kita akan tengok apa yang ada, kedai apa yang ada. Siambi ke, Mixiu ke, kita akan tunjuk sekejap lagi. Kita akan masuk belah dalam sekejap lagi. Ni ada apa ni? Restoran apa tu? Dekat level 2. Restoran Thailand. So kita lihat kat bawah dulu. Tengok apa yang ada kat bawah. No pork, no leg. Barang-barang dia. Masih kedai kat sini tak buka lagi kot. Mostly masih renovation ataupun belum ada orang sewa. So tengok lah. Sampai dah dah kosong. So kita pusing balik. So sekarang kita pusing balik. Kita tengok apa yang ada belah sini pula. Tu ada mereka pula, ada Mixiu. Pusing dulu. Sekarang kita nak beli Mixiu. Okay, ni perbandingan tiket dua. Cantik siap. Ada kedai agak. Kedai agak. Berdosa. Dia tengah kena wet. Kedai apa dah? Tak tahu ni. Okay. Ini yang bangunan tertinggi dekat Pura City. So kalau kau nak ambil gambar kat sini memang cantik lah. Dia pandai pula. So tengok. Memang wow lah tempat dia cantik. Itu semua rumah-rumah dia. Bagi aku lah Pura City ni cantik. Cuma kat sini kurang lagi orang kot.
tak ramai. So nampak macam sendu sikit lah. Tapi sebenarnya kalau tengok memang okey lah. Nampak cantik. View pelawar. Cuma itulah terlalu mahal lah kalau aku tak beli rumah kat sini. So aku nak singgah beli aiskrim sekejap. Aiskrim Maxiu. Lepas tu kita makan sekejap lagi.